Pelakon veteran drama Harun Al-Rashid meninggal dunia sendirian di rumah mereka hari ini kira-kira pukul 9.10 malam tadi. Anak kedua seniman itu, Muhammad Al-Safiq, 36, memaklumkan berita mendukacitakan itu menerusi muat naik di laman Instagram. "Ayah saya meninggal dunia waktu saya balik tadi pukul 9.10 malam," begitu tulisnya ringkas. Menurut laporan sebuah portal, Al-Safiq baru sampai rumah dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara kira-kira jam 9.10 malam tadi dan mendapati bapanya sudah tidak bernyawa. "Saya baru balik kelas. Dia jatuh. Tubuh badannya dah keras dan sejuk. Saya sudah panggil ambulans." Pada Julai lalu, Cosmo Online melaporkan keadaan Dharma merosot apabila berat badannya turun mendadak ke 45 kilogram. Difahamkan pelakon berusia 68 tahun itu menghidap pelbagai penyakit seperti asma, bengkak bahagian jantung dan paru-paru, gastrik serta mempunyai masalah tiroid. Sebelum ini, iaitu sekitar 2019, Dharma pernah mengalami serangan angin amma yang mengakibatkan pertuturannya terjejas. Berikutan kesan strok serta beberapa masalah kesihatan lain, daya ingatannya turut terjejas sekaligus menyebabkannya tidak lagi mampu bekerja.